Apa itu rokok? Rokok adalah produk tembakau yang dibungkus dalam kertas dan dihisap dengan cara dibakar pada salah satu hujungnya, menghasilkan asap yang dihirup melalui hujung yang lain. Merokok boleh mendatangkan kesan buruk pada kesihatan, termasuk peningkatan risiko pelbagai penyakit seperti kanser, penyakit jantung dan masalah pernafasan. Antara kandungan rokok yang berbahaya, yang pertama, tar. Zat beracun dilepaskan dari pembakaran menyebabkan batuk dan sesak nafas. Yang kedua, nikotin. Bahan menyebabkan ketagihan serta menyebabkan kemuntahan dan loya. Yang ketiga, karbon monoksida. Bahan beracun yang boleh mengakibatkan ketoksikan yang ketara pada jantung atau sistem saraf pusat, malahan kematian. Kesan-kesan negatif merokok pula antaranya risiko penyakit jantung. Punca pertama, penyakit paru-paru, daya tahan tubuh berkurangan, risiko keguguran serta masalah kehamilan. Tips tidak mula merokok. Jangan terpengaruh dengan formulasi tabiat merokok. Katakan tidak dan jangan mencuba atau terikut-ikut. Mendapatkan maklumat mengenai keburukan dan ketagihan merokok. Jangan dipengaruhi oleh rakan sebaya. Jangan benarkan sesiapa merokok berhampiran dengan keluarga anda. Antara punca-punca merokok termasuklah pengaruh rakan sebaya. Remaja meluangkan masa yang banyak bersama rakan mereka dalam seharian. Cuba mempengaruhi rakan untuk membuat perkara tersebut secara bersama-sama. Emosi. Sesetengah individu merokok untuk melarikan diri dari tekanan. Masalah tekanan di tempat kerja, tekanan belajar atau masalah dalam rumah tangga boleh menjadi punca seseorang mendekati rokok. Pengaruh ibu bapa. Ibu bapa merupakan suri teladan kepada anak-anak. Ibu bapa yang menghisap rokok dapat mempengaruhi anak-anak untuk menghisap rokok. Itu sahaja daripada kami. Semoga bermanfaat.